Bagi tuan-puan yang menjalankan bisnes, emas ada satu kelebihan yang ramai orang tak tahu. Sebelum itu, tuan-puan boleh save video ini untuk rujukan masa akan datang. Emas ni tuan-puan boleh dijadikan sebagai pusingan modal. Tuan-puan yang menjalankan bisnes tidak perlu lagi hutang bank. Tak perlu lagi nak bayar interest yang tinggi. Emas boleh bantu tuan-puan untuk dapatkan pinjaman jangka pendek untuk mengembangkan lagi bisnes tuan-puan. Emas ini kita boleh aurahnukan. Boleh dapat pinjaman bercagarkan emas. Bawa emas ini pergi ke mana-mana aurahnu, seperti contoh aurahnu pos laju, aurahnu tekun, apa-apa sahaja aurahnu, bawa sahaja emas ini, berikan emas, tuan-puan akan mendapat pinjaman bercagarkan emas sekitar 70 ke 75% berdasarkan harga semasa emas. Lepas dah dapat cash tersebut, bolehlah majukan bisnes, boleh beli stok, boleh buat bisnes kan. Dalam masa 6 ke 12 bulan, tuan-puan boleh tebus kembali emas-emas ini dengan kos yang sangat minimum, iaitu sekitar 1.15% per bulan, kos upah simpan aurahnu. Ingat, emas boleh bantu selesaikan masalah jangka masa pendek. Tuan-puan yang menjalankan bisnes nak dapatkan emas macam ni ataupun emas-emas yang lain, boleh rujuk pin video saya yang akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.